Ayah saya hadiahkan rumah pada arwah ibu. Selepas ibu meninggal, bapa saya kahwin baru dan tinggal di rumah lain. Rumah arwah ibu diduduki oleh kakak sulung tanpa minta kebenaran bapa dan adik-beradik. Adakah itu salah di segi hukum? Dia macam ni. Kalau kata rumah tu masih nama bapa, maksudnya bapa punya. Jadi, dia hanya perlu minta izin bapa je. Ha. Sebab kadang-kadang orang cakap bagi tak tukar nama boleh jadi juga macam tu. Kalau dah tukar nama ibu, memang dah jadi harta pusaka. Jadi bila dah jadi harta pusaka, dia melibatkan semua warisan terlibat. Dia boleh jadi mak ayah, mak, dia boleh jadi bapa dan anak-anak. Jadi kalau kata semua ni terlibat, dia kena minta izin dengan semua lah. Kalau kata dia duduk tanpa izin, memang salah lah. Sebab tu memang saya galakkan harta pusaka ni selesaikan segera. Sebagai contoh, kalau kata ada orang nak duduk, contoh kakak nak duduk, kalau boleh dia beli, dia belilah. Dia beli daripada dia beli dan diagihkan bahagian jualan tu kepada waris faraid. Kalau tak, dia memang akan timbul macam-macam isu lah. Apa-apa boleh DM saya lah.